Dan bila sampai dekat satu selekoh ni bang, tiba-tiba kami nampak ada sebiji kereta Proton Saga lama tau. Saya ingat lagi bang, warna dia warna hijau. Dan kereta tu betul-betul berhenti bawah tiang lampu. Jadi kita ni kan orang bujang kan, tengah bawa motor malam-malam jalan kan. Saya dengan adik ni automatik orang terus perlahankan motor tau. Slow. Dalam hati ni kan, siapa pula berhenti dekat sini? Malam ni kan, dah malam tu pukul 12 pukul 1 kan. Jadi kita orang pun rapat sikit. Saya nampak dekat seat pemandu tu ada seorang perempuan. Cantik bang, memang cantik. Dan tingkap ni dia dah turunkan, dan dia tengah pandang ke arah kita orang tau. Cara dia tengok tu nampak macam dia tengah ada masalah, macam nak suruh kita orang berhenti kan. So okey lah kan, kami ni lelaki, dia pula perempuan cantik pula tu. Memang saya pun memang berhenti je lah. Jadi saya berhenti betul-betul sebelah kereta dia. Masa ni bang, adik dekat belakang ni diam macam tahu, tak cakap apa, tak apa. Dia berhenti pun sama-sama berhenti lah kan. Saya pun mulalah, saya tanya perempuan tu, "Kak, kenapa ni kak? Kereta rosak ke?" Adik boleh tolong tak? Ni akak tersesat jalan lah. Saya pun rapat sikit bang, rapat sikit ke tingkap. Saya tanya lagi, akak ni daripada mana ni? Akak nak pergi mana sebenarnya kak? Entahlah dik, akak tersalah jalan. Akak tak pernah lalu sini. Itulah dia, bila dah malam-malam macam ni, akak tak dapat nak cari jalan keluar pula. Masa tu saya dah mula rasa kesian bang. Dalam kepala saya fikir, alamak, yelah, perempuan dalam hutan malam-malam, cantik pula, takkanlah saya nak tinggalkan dia kan. Jadi saya pun mulalah berlagak hero. Saya tunjuklah jalan. Okey kak, okey. Ni lepas lekong ni kan, akak belok kanan, nanti akak terus je. Lepas tu nanti akak jumpa simpang. Kalau ke kanan, ke sini, ke kiri, ke sini. Macam tu lah bang, saya cerita kat dia tau. Sambil saya cakap tu, saya perasan muka dia pucat, tangan dia menggigil-gigil. Dan setiap kali saya cakap pun, dia angguk-angguk dan macam faham, macam tak faham. Adik saya ni tengah kita bersimbang, tengah bercakap tu kan, tiba-tiba adik saya dekat belakang, dia tepuk-tepuk, tepuk-tepuk belakang saya. Saya marah lah.